pakai box RS ni masuk ke dalam dash punya. Jom kita tengoklah boleh ke tak boleh. Lepas kita cabut skru, kita tolak ke bawah. Jangan buat macam ni. Okey, Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel Hero. So hari ni aku ada satu barang besar tak besar lah, berat tak berat, untuk motor dash. Okey, dan barang ni aku ada pernah pakai, lebih kurang sama dengan yang kita pakai dekat RS. Okey, so aku nak buka dulu. Jom kita tengok barang apa. Aku harap video tak panjang lah. So inilah dia barang. Ni apa benda ni? Rider Shopee Food. Okey, tak apa, tak ada apa. Oh, beratnya. Berat. Sekejap. Alright gang. Okey, aku dah keluarkan. Inilah barang dia. Okey, barang yang kita akan pakai dekat motor dash. Aku beli rack saja. Aku pakai rack dulu. Box belum beli lagi. Itu aku akan fikir kemudian. Cuma aku cadangnya, ini cadang je lah. Macam nak try pakai box yang aku pakai dekat RS. So nak tengok ngam ke tak ngam. Tapi aku rasa ngam sebab kalau jenis yang macam ni, yang ada lubang-lubang panjang macam ni, biasanya universal. Kalau nak buka motor dash ni, kita kena gunakan Allen key. Okay, so Allen key yang kita perlukan adalah Allen key size 6. Okay, kalau size 6 ni dia ngam-ngam lah. Hari ni cubaan aku untuk pakai box RS ni masuk ke dalam dash punya. Jom kita tengoklah boleh ke tak boleh. Okay guys, box kita dah cabut daripada RS. Box, tapak dengan dia punya rack kita dah cabut dah. Kita cabut satu set. Okay, so sekarang ni kita nak cabut, kita nak leraikan box dengan dia punya tapak dengan dia punya rack dia, besi tu. So kita kena leraikan dulu untuk mudahkan kita cabut. Lepas tu untuk yang skru bahagian atas tu, kita gunakan size 10. Okay, size 10 ini pastikan kita cari yang jenis panjang ke dalam untuk kita buka dia punya besi tu. So yang bahagian dalam tu, kalau tak silap aku, kita akan gunakan skru lah. Okay, jom kita mulakan. Kita buat macam ni. Okay, kita cabutkan dia. Tadi dua skru dah cabut. Yang ni dia punya selak tadi. Lepas kita cabut skru, kita tolak ke bawah. Yang sebelah kanan rack RS, yang sebelah kiri rack untuk motor dash. So dulu ni beza. RS pakai dua besi lah orang kata. Dash dia pakai 3. 1, 2, 3. So kalau ikut berat kepada dash lah. Dia punya ni berat berbanding yang RS. Saya pause sikit. So aku tunjuk kat sini sebab takut ada yang tanya macam mana nak pasang kan. So tapak ni kira universal lah. Lepas tu bukan, dia punya rack dengan tapak ni kira universal. So pilih yang mana satu yang elok, yang bagus lah untuk ruang kita nak masuk. So macam aku ni, aku buat macam ni, nampak tak? So kat sini dengan sini lah. Aku ke belakangkan sikit, kalau tak boleh ke depankan lagi kan. Ikut keselesaan. Tapak ni nak ke depan lagi atau tapak ni nak ke belakang lagi. Macam aku ke belakang sikit. So ini dekat pandangan atas. Pandangan bawah pula. Okey, pandangan bawah pula, aku tak recommend korang buat macam ni. Okey, ni skru aku longgar ni, longgar lagi ni. Kita buat semua macam ni. Semua macam ni. Okey. Jangan buat macam ni. Macam ni korang tak ngam pula ni. Belaga pula. Satu tahan, satu lagi berpusing.
kita buka spoiler ataupun pemegang belakang dash, dia perlukan satu tools yang agak lain lah. So aku terpaksa pergi dekat spare part untuk beli benda ni. Okay, benda ni akan sambung dekat drill lah. Okay, kita guna cordless drill. Kita masuk cordless drill dan kita buka. Ini saiz 6 lah. Seperti mana yang aku rasa aku ada beritahu tadi. So mudah sikit. Harga pun mahal juga, RM19. Kat sini ada problem lubang untuk masuk ni dia tak selari lah dengan lubang yang ada kat motor ni. So dia macam contoh kan, kalau aku screw dekat sini, dia boleh screw kat sini, ataupun screw sini dengan sini. Dia macam tu, dia tak boleh screw, dia tak boleh full. Memang lari betul lubang dia. Aku ingat nak pergi bengkel lah. Hari ni hari Ahad. Tapi try tengok dulu, kok dia boleh lubangkan dekat sini ke. Dua-dua ni memang kena lubangkan. Okay, alright. Dah settle dah buat motor dash ni. So, tak ada apa-apa modification yang aku buat dekat rack motor. Rack untuk ni lah, dash punya ni. So, dia just tarik sahaja. Aku tengok komen pun payah juga. Dia perlukan 2 orang untuk tarik kan benda ni. Untuk ngamkan lubang rack dengan lubang yang ada dekat dalam body motor ni. So, tak ada apa-apa perubahan. Just tambah washer. Okay, depan belakang. Okay, tak apa, kita tunjuk sikit. Okay. Okay, washer yang digunakan tu boleh tahan banyak juga dah. Ada berapa lah? Tu 2, 3, 4. Kat depan tu ada 4 washer, belakang tak pasti berapa. Sama juga sini. Depan sini pun ada washer juga. So, kita tengok ada berapa washer. Okay, yang ni dia guna washer lain. Tapi tengok ngam lah. So memang aku yang suruh pomen tu untuk tambah washer dekat bawah supaya dia tak berlanggar lah dengan cover set. So tadi dah check balik kan, aku buat double check sebelum kita nak keluar daripada bengkel tu. Kita double check dulu. Tengok, alhamdulillah tak ada apa yang belaga. Depan sini dengan belakang sini sama kanan dengan kiri sama je. Alhamdulillah. So aku rasa sampai itu saja. Okey, assalamualaikum.